So ada 3 perkara yang penting dalam UDR yang kita telah fahamkan. Dia punya mestilah bersikap produk yang dihantar tu deforestation free. Macam mana dari sistem kita nak menunjukkan produk yang kita hantar secara rantaiannya, secara traceability chain dia, ianya deforestation free, iaitu sebelum 31 Disember 2020, kawasan tersebut seperti yang Cik Zul mention tadi, ianya kita kena buktikan deforestation free secara geolocation. Okey. Yang kedua, ianya mestilah legally produced dalam konteks negara tersebut yang menghasilkan produk tersebut, dan yang dalam FGV ianya lebih kepada cerita macam mana Malaysia dalam konteks undang-undang Malaysia lah. Jadi buah yang dihantar tersebut perlulah daripada source ada kepunyaan lesen MPOB, meet the MSPO, dan juga tiada unsur-unsur